Hari ni aku main dekat hospital Ustaz. Aku nak jumpa someone yang aku nak bawa naik kereta drift dekat event Jubilee Mas. Assalamualaikum Datuk. Kenalkan Datuk Bandar Negeri Kedah. Halo Ustaz. Okey, Tok, ada request sikit daripada saya lah Tok noh. Request saya bukan saya aja rasa benda tu, saya rasa orang Ustaz pun nak tengok benda sama juga. Saya nak letak kamera, nak buat video. Datuk naik kereta drift dengan saya pada hari drift, hari event dekat Taman Jubilee Mas Jumaat Sabtu ni. Boleh Tok? Boleh. Tapi Datuk je, Hampa janganlah pelik-pelik aku saya awak. tak pelik kan? So masa saya drift tu Tok, Datuk jangan muka herot. Jangan kan? Muka steady sikit lah. Tapi nampak kemas lah. Nampak kemas ha? Nampak sedih. So kan, hari event kita akan berlangsung nanti House of Motorsport Underground. Datuk Bandar pun akan turun, mungkin Kena Exco. ajak Datuk yang berhormat Datuk Saleh Saidin nama. Yeah, lagi. Exco kita Zoin YB Tuan Haji Zawahir. So, kita jemput. So, event akan berlangsung pada tarikh 14-15 Ogos 2026, House of Motorsport Underground. Kita ada buat, kalau hampa nak rasa pengalaman naik kereta drift pun, kita ada buat drift taxi, kita ada car show, kita ada macam-macam aktiviti motorsport yang akan berlangsung dekat sana. Tapi, untuk sebarang aktiviti hiburan memang kita tak akan berlaku lah. So, Datuk, sahut cabaran. Ya, saya menyokong aktiviti ni semua kalangan anak muda coy buat. Cuma satu je, kita buat apa-apa kita berpada-pada. Ya, jangan terlalu over, kena jaga adab. Adab adalah satu yang luas tafsiran dia, ya. Adab ni kita jagalah, janganlah mengganggu orang melampau. Nombor dua, kena hormat orang. Ya. Jangan timbul masalah kepada orang lain. Kemudian kita kena ingat, kita hidup bermasyarakat, saling berhibur, tetapi kita tidak mengganggu orang. Anak muda kena bawa satu mission dia lah Ustaz, jaga kebersihan. Itu paling penting dalam event saya. Every event saya buat, bila terlalu ramai, bila event tak terlalu ramai, kita akan rasa segan nak buang sampah. Tapi bila event terlalu ramai, kita akan jadi mudah nak buang sampah. So kali ni saya minta hampa untuk jagalah kebersihan tu. Sebab kalau tak boleh jaga kebersihan, next time saya tak boleh nak masuk dah. Hampa janganlah salahkan saya. Macam baru ni Piala Dunia malam langsung. Kan ada tu tempat lain penuh dapat tinggal sampah kan. Halo Ustaz bersih. Halo Ustaz bersih. Kalau ada tong sampah pergi buang tong sampah. Tak ada tong sampah kita buang dalam bekas. Tak ada tong sampah, condemn kami. Kita pergi buang tong sampah. Kita nak orang muda lah Ustaz tunjukkan satu identiti yang bagus. Ada adab, jaga kebersihan. Datuk Bandar sokong sepenuh. Cantik. Ya, sokong sepenuh. Jumpa hampa dekat sana nanti, okey? Dan jangan lupa dapatkan baju daripada Chair Motorsport. Ni dia. Kita hanya bawa 300 pieces saja. Tak banyak. Tak banyak. Had ni pun sama. 300 pieces saja, kita buat limited pieces. So jumpa apa dekat sana. Saya nak tengok macam mana Jubilee Emas minggu ni. Apa rasa apa jadi dengan Jubilee Emas minggu ni? Terima kasih memeriahkan Bandaraya Alostar. Alostar untuk orang muda. Yeah.